Hello guys, selamat datang ke channel Syarul Nizam Official. Seperti janjikan, again hari aku in the gang akan pergi menarik pukat lagi. Tapi kali ini di Bagalalang. Okay, sebelum ni di Port Dickson. Mana belum tengok lagi, kau boleh tengok ah. Okay, kita tarik pukat dekat Port Dickson, tengok banyak ikan. Dan ini kita pergi Bagalalang pula, kita tarik pukat. Tengok macam mana hasil hari ni. Mudah-mudahan banyaklah hasilnya, ya tak? So lauk dalam peti pun dah kosong. So kita cari lauk. Jadi jom lah. Kita gerak lah sekarang. Diorang dah sampai dah. Okay, jom. Let's go. Tedeng, tiba-tiba kita dah sampai. Tu diorang. Diorang ada kat sana. Bang, saya nak sewa bot nak pergi Indon. Saya bawa sendiri lah, nanti saya pulang balik. Tahu-tahu sampai Johor ke? Tak tahu tu, itu kalau ikut Indo. Telefon, Jo, tolong ambil aku Jo, tolong ambil aku Jo. Okey. Wah, aku nampak ni kat depan tu ada yang bakar. Makan dulu. Dah semua dah ready, tu pun dah sapu dah, sunscreen dah, minyak muka. Aku pakai pegang. Baju buka pintu ya. Mana? Okay, mana pack aku ni? Teh, mana teh? Ini kita ada Bagalalang. Nak tarik pukat tu pukat Akak buka tu aku tak takut balik. Ya. Lagi tengok asli Tengok asli kat Bagalalang Gana. Estate lucu. Sekarang ni kita tengah ukur tali. Tarik sekali gitu. Sebab tali yang kita ada tu pendek. Tali pun dah lama, tukar tali baru lah. Ni nama dia Aluman. Ni Aco. Ini Andi. Ati. Ni dek lu. Ni Atong. Ni Ati. Macam lagi. Ni? Ni? Bagi tahu aiskrim. Promo. Atas Bagalalang. Me. Bila nak jalan ni ke? Ati. Tunggu lah. Kita tengah buat setar tali tu. Nanti tengok hasil lucu. Kakak, ready ke? Ha? Sikit lagi. Okay, kita akan turun. Weh! Tengah! Jangan turun. Ha? Woi, dugong naik bot. Jadi kita tunggu di sini. Apa kesilapan kau buat lagi? Salah gulung dia. Minta maaf banyak obeh. Terbalik aja geng. Tapi boleh lah, ada lah juga. Lepas ni jangan terbalik. Kali ni kami jumpa lagi. Lucu. Tadi
terbalik. Main turun dia tadi jaring ni. Jadi dia terbalik. Tadi dia settle sangat nak main. Tapi adalah hasil dia. Ada juga hasil. Tu hasil. Palang. Hasil ada hasil lagi. Biasa tak awak. Mana tengok. Okay, mandangkan tong tak bawa. Tapi nasib baik pelatang ni. Ni. Dia boleh buka itu. Serba ada, serba boleh. Kita buat dia. Ha. Dia aja ni. And done. Okay, ini kali yang ke? Kali ke berapa? Kedua kan? Sekarang kita tengok hasil macam mana. Tadi disebabkan jaring terbalik. Kan banyak dah langgar-langgar. Hasil ada, tidak banyak. Kita tunggu dua orang. Boleh lagi yo. Panjang ni tali. Sampai ke tengah tu payah nak jalan. Tak ah, tali ni sampai hujung. Tak, kau nak jalan payah. Ya. Licin. Jalan duduk situ dah. Cuma tali ni biar sampai habis. Bapak licin aku tadi macam. Sudah aku di atas tali macam ada lagi. Lagi ke depan ke? Hasil kedua tidak mengecewakan. Ate, macam mana Ate? Berlipat ganda. Itu pun teka ikan apa Bagi 50 ya. Bagi 50 ya. Tengok ikan lok tengah. Putau ambil. Okey lah. Percubaan kali kedua. Lepas hasil lah. Tapi tadi ikan besar tadi, ada ikan besar tadi. Lepas. Acap lambat, acap. Weh, sakit weh tadi ikan tadi. Aduh. Ikan besar ni tu aku nak. Putus. Koyak tangan. Wah. Ikan todak tu. Jalan hidup. Aduh, besar jalan. Kita biar dia bermain kat sini dulu. Cuba teka ikan todak sedap masak apa? Sekarang ni masak kari lah. Biar je, dia main kat situ. Kolam ni. Kolam takunggan. Kita ada builder. So, pengunjung kat sini seronok kat. Syarul Nizam Official. Subscribe. So, ini percubaan kali ketiga. Kali ni ramai sikit game. Tadi tak ramai. Tadi tak ramai. InsyaAllah kali ni lumayan. Dah. Kita ada orang. Tengok. Abik Ate dengan Abik Ake. Ni kali ke berapa? Dua. Tiga lah. Yang Kali tiga. Tadi kurang ramai. Ni kedua. Ini kita nak main mana ni? Nak bawa dari sana ke apa? Jauh sikit. Mari sini. Mari tiang sebelah sana. Okey.
Okey. Okey. Okey, Berin. Wah, strategi kali ni macam mana lah? Belah mana? Ha? Strategi. Strategi campak tu tengah. Aku nak tinggiri, aku nak tangkap tinggiri. Wah, tinggi kau biar tengah-tengah tu Jom. Tadi yang besar tadi kan apa tadi? Bukan tu lah todok tu. Bukan. Todok tu. Bukan, lagi satu. Talang. Talang tadi. Talang kau tahu, dia tu laju. Itu yang aku tepis tu tadi tu tengah koyak dengan Siapa aku. yang pegang tadi ikan besar ni ya? Salim. Apa ni? Apa ni teh? Kurang. Sampai kau bijak ni. Habis dia baling-baling ikan tu. Oh, air dah subuh. Cak bila sampai semua dia jangan angkat. saya jangan angkat gitu. Bawah kan? Ikan aja Semua keluar. Aku punya lah bertahan baring kat bawah tu sampai luka dengan aku kau angkat macam tu je. Ikan ada. Dia naik bawah. Dia ikan besar dia tak sangkut. Dia tak langkut, dia langgar dia duduk macam ni je. Ikan besar. Baik. Ni kita insyaAllah kali ni aku doa lagi banyak kita dapat. Okay, ni percubaan yang ke? Mantap. Ni kita tengok hasil kepak mana. Hasil ketiga mengecewakan. Ojek. Jeng ah. Oh, naik dapur dulu. Naik dapur. Nak apa? Baby shark ni. Baby shark. Baby shark tengok tu. Kelingan kau ke? Ha? Kelingan kau. Gam. Bukan. Nak siapa? Tu mak dia. Ini mak dia. Tu. Duduk sana. Hari ni kita menjala. Tengok ikan todok lagi. Bang, Buka sikit. ikan tu tak masak. Ha? Nak ikan ni nak masak? Masak apa? Nak ikan ni nak masuk. Ambil yang kepala. Tak nak lah yang tu. Sama je. Kecil lah. Kecil. Tak takut. Ha. Tu besar. Tadi tak ada. Tak nak yang tu. Nak ikan yang kecil. Ni dah. Bukan yang tu. Tak ada mati dah. Dah mati. Tak nak yang tu. Tak nak panjang. Tak nak panjang. Pendek. Adik bila Bawah. Dah ada mati dah. Tak bawah. Okay, ni kali yang kelima kita tarik. Kita tengok hasil dia macam mana. Okay, pasal geng-geng lain pun semua dah sampai. Tarik lu jap, jalan lu. Tu siakap. Tu siakap dah sangkut dah tu, siakap. Tu siakap. Jap, tarik sini lagi jap. Abang ke sini. Punya gadget tak tahu. Tu ada ikan dah. Ada woi. Jangan lepas. Gegaran dia. Jangan laju nak hati akak buka.
Tu. Bawah weh, bawah. Jap, bawah jaga jap. Dia tali bawah siapa dulu? Dia siapa tali bawah? Bang, bawah cepat tarik bang. Ikan tu biar lu, abang tarik tali bawah. Dia siapa tali bawah dulu dia atas. Bawah ni cepat tarik. Ya, ni. Mana kau nak lari? Oh, jap. Tu. Dia tali anak siapa atas dulu. Jangan laju dah. Cakap dah. Jangan laju. Dia tali anak siapa atas. Dia tali anak siapa atas. Akak buka. Dia tali anak siapa atas. Ada. Bilangnya benda kita kita. Ni sama atas. Woi, bosoi. Ya, lepas lagi. Ikan lembu buat dia. Putar tu. Putar. Ikan ayan ada, ikan ayan. Dah bisa. Dia kena tarik gitu. Nak siapa atas tu kena tarik bawah. Siapa dia gendong. Baby shark. Oh, betul. Besar dia naik. Tak masuk situ dulu lagi. Dia buta. Guana. Tengok. Berapa? Lagi berapa? 5. Ke 5. Ada lah ni sikit tau. Senang ni ya. Ni ikan lembu. Yang ada tu kat stand ke tengok kan. Tengok yang ada tu kat stand. Siapa apa tanya? Tamuk. Ada adik dia nunggu. Ada. Lambat dia. Yang ada tu kat stand. Tengok. Kat stand kan. Ini dah boleh tukar kot, tak boleh panggil ikan lembu. Panggil ikan rezek. Oh. Ben, ni dapat. Ni dapat. Tak masuklah tong tu ikan tu. Tu depan tu. Lembu. Ni baby shark. Ikan buntan ni buanglah balik. Kita rezek dia. Dapat. Dah banyak putar boleh. Boleh lah, tapi ikan target tak ada lah. Biasa lama. Lama tak tahu nama. Target lama. Tak kau. Dia ada gambar. Pacak mana dia. Jaga kaki dia tajam tu. Foto buang ni. Lalu dia berkawan. Baik. Tak buang. Dia hidup. Ikan lembu ni boleh makan ke? Boleh. Lembu ni boleh makan.
Tapi tak ada siapa nak. Siapa pandai masak makan lah. Kita orang tak makan. Jom kita makan dulu lah. Ada, alhamdulillah. Boleh buat lauk. Okay, second round. Makan second round pula. Apa lah main air kan. Oh, lengoh. Okay, kita pergi pot lain. Cakap. Okay, sekarang ni kita nak pergi berangkat ke jauh tempat sikit yang lebih banyak ikan. Orang cakap kat situ lubuk. InsyaAllah mungkin kita boleh dapat 100 kilo siakap. Banyak lagi ikan lah. Kita tengoklah apa hasil dia. Jom, kita pergi 2 bot kan. Satu bot sana, satu bot sini. Kita ada ramai askar sekarang ni. Buat sikit baru kita untuk nak kita tarik pukat ramai-ramai. Ya, ini tempat kita yang punya. Itu tanah kau, itu tanah aku. Itu tanah kau, tanah aku, tanah kau, tanah aku, tanah kau. Ini mana ada? Sebelum kain clear belum baru dia pasal sikit. Ambil dulu. Mana ni? Kita buat clear dulu. Dia kalau cek tuan ni kerja negeri ni kan. Ini yang kali ke-6 tapi kita pindah ke pot lain lah. Kawasan pot dia ni agak luas. Kawasan sini memang agak luas. Alah, dia ni dah. Okay, kita tengok hasil yang kat sini tak tahu lah macam mana. Tapi bateri aku tak banyak dah ni. Dah nak habis bateri dia ni. Okay, kita tengok hasil dia. Banyak air, banyak air. Banyak ni bang, banyak ni bang. Jap, makan ni lagi jap. Acap, sana Cap. Jap, mana jap. Cap, ke kanan, ke kanan. Kali bawah pasti ni je ni. Jap, berlepas kali ke kaki. Mana ni?
Kejap. Okey. Angkat. Tu angkat. Bawah. Tarik. Belantah. Lau. Tarik lo. No. Oh, selangi yang seko. Saya ada. Seko tu lagi. Dah matang. Boleh lagi. Apa? Banyak ni. Seko selangi. Ni ketat. Banyak selok. Tahu sini jauh sangat mana kutip. Ha? Ni takut ombak. Dah baru. Apa lagi sekali kau macam apa ni? Iyalah. Jangan. Oh, rekod je. Mana rekod? Ada. Senangin lagi. Dia kena papan. Rekod je. Ada Aidan. Banyak. Alhamdulillah. Ekor lagi. Dia. Ni senangin. Lagi. Jangan tanya kejap aku nak makan. Kejap lagi nak makan. Adi konsol. Aku rasa ada baru sudah. Tak rasa. Jangan tak rasa. Ikan besar. Ikan lembu. Lambu ada kat sini. Oh, ikan parang. Ikan parang Cabuk. Oh. Kali ke-6, 7 entahlah. Ni hasil dia. Bateri pun nak habis, bateri pun dah nak habis. Sembilan tak payah usik tau. Bila bagi yang pengalaman je buat. Bagi yang pengalaman je buat.
Itulah dia tadi hasil yang ke-7. 7 kot kali yang ke-7. So boleh lah buat lauk, cukup lah. Lauk untuk sebulan 2 kan. So kita tengok lagi sekali nanti kita tarik yang kali yang ke-8 pula. Okay. Orang layan dulu. Bateri tak banyak ni. Bateri pun dah nak habis. So aku rasa cukup sampai di sini saja. So nanti kita akan luncur ke tempat lain pula. Bateri habis. Alhamdulillah rezeki. Okay. Nanti kita jumpa dekat next video. Baik je. Pasir kat bawah. Balik je dah. Oh, dah fresh sama. Tu tengok air dia keluar comel molek. Sedap tak? Sembilan tu cakap terima kasih kau bagi air kat aku. Terima kasih. Hasil yang ke-8 ke-9. Alhamdulillah. Masih memuaskan. Okay. Penat lah. Ini pun dah 3 kali tarik, yang penuh ada satu tong yang ni. Ada satu tong lagi kat pantai sana. Ini yang 3 kali punya. Penuh satu tong. Ketam. Ketam ada. Nampak baju dengan ikan sama. Oh inilah yang tadi lompat-lompat. Oh. Uish. Tu ketam tu. Pegang belakang dia. Ketam pun kita dapat. Wow. Ini tu masih ada. Macam mana Jap? Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Syukur Allah bagi nikmat. Kan? Rezeki yang baik. Kawan-kawan yang baik. Dapat baby crab. Dapat goreng rangup-rangup. Banyak lagi tu. Tu dengan nak kutip masuk tong. Dapat ketam biru tu ah. Oh, dua ekor. Oh. Ni hasil kita yang apa? 8 9 tu. Yang ke-8. Ke-8 tengok Tapi tak ada saiz kecil ada lah. Makan-makan orang kabuan. Main aja. Nelayan cilik. Kita belikan. Sama orang ni leceh nak ni. Jadi kelambing dah buat. Dah ambil dah. Pangai itu. Jangan ni kita cari itu. Dia tak ada bawah, ada bawah lagi tak. Parking lu pergi makan lu. Tapi bertepuk ah. Ikat. Aku tak reti ikat ni.
Ni kat chair ni. Kau belakang ni kat dekat ni. Rompau dah ya. Mudah ya kamu. Bagus tu. Rompau dah. Mudah licat ni. Oh my god. Tak ada hari kali lagi nak tutup. Tidak ni aku punya dekat rumah.